6 warga tempatan termasuk seorang wanita didakwa di Mahkamah Session dan Magistrate Johor Bahru pada Jumaat atas 4 pertuduhan menculik, mengurung, menyamun dan mencederakan pasangan kekasih warga Singapura awal bulan ini. Tertuduh terdiri daripada M. Balamurugam, 46 tahun, K. Sarabanan, 40 tahun, P. Sri Devi, 41 tahun, G. Puganeswaran, 38 tahun, S. Gobineth, 38 tahun dan X. Adwin Nicholas, 41 tahun. Kesemua mereka bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Aziati Jaafar. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa secara bersama dengan niat menculik Al-Syamil B. Abdul Nasser dengan tujuan meminta wang tebusan sebanyak $20,000 iaitu RM63,000 di hadapan sebuah gereja di nombor 22 Jalan Orchid, Skudai, jam 2 petang, 8 Ogos lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 3 Akta Culik 1961 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 40 tahun serta sebatan. Jika sabit kesalahan, tiada jaminan ditawarkan timbalan pendakwa raya R. Nevina kerana kesalahan tersebut tidak boleh dijamin dan merupakan kesalahan berat.